Hai semua, kali ni Kuali nak kongsikan resepi enak untuk sarapan pagi iaitu banana pancake atau lempeng pisang. Mula-mula sediakan beberapa biji pisang dan kupas kulit. Tak kisah pisang jenis apa, yang penting guna pisang yang telah masak ranum. Lagi ranum, lagi sedap. Kemudian korang sukat pisang yang dikupas tadi bersamaan dengan satu cawan penuh. Bukan apa, supaya senang untuk korang sukat tepung nanti. Lepas tu, korang masukkan pisang dalam mangkuk besar lalu hancurkan pisang dengan mixer. Kalau tak ada, guna tangan pun boleh. Kalau dah sudah, pecahkan sebiji telur, kemudian adun sehingga pisang dan telur sebati. Sambil-sambil tu, korang masukkan juga satu cawan susu penuh krim dan adun lagi sampai betul-betul sebati. Langkah seterusnya, tapis satu cawan tepung gandum, satu sudu besar serbuk penaik, setengah sudu kecil serbuk kayu manis dan garam secukup rasa. Kemudian saring ke semua bahan. Perlahan-lahan gaus sebati semua bahan tadi dan biarkan seketika pada suhu bilik selama 30 minit. Sambil-sambil tu, panaskan pan yang sesuai dan sapu sedikit mentega cair supaya tak melekat. Tuangkan satu sendok adunan ke dalam pan dan biarkan sehingga masak. Nampak tak adunan dah mula mengembang? Bila dah masak, terbalikkan supaya kedua-dua bahagian masak dengan sekata dan jangan lupa guna api perlahan. Bila kedua-dua bahagian dah masak, angkat dan korang ulang langkah sama sehingga adunan habis. Akhir sekali, korang hidangkan bersama potongan kecil mentega dan sirap maple. Lepas tu, korang hiaslah dengan hirisan buah pisang, susun cantik-cantik. Dah pun siap. Lembut, gebu, manis, memang sedap lempeng pisang ni. Selamat mencuba!